sini bukan untuk menyatakan kebaikan sepenuhnya tentang kita, dan bukan untuk menyatakan keburukan sepenuhnya tentang pembangkang, tetapi saya berdiri di sini sebagai seorang Muslim. Saya berbangga dengan bangsa saya, dan saya berbangga dengan agama saya. Bila kita bercakap tentang Islam, Islam mendahului segala kepentingan. Islam mendahului kepentingan kedudukan. Islam mendahului kepentingan kekuasaan. Islam mendahului kepentingan kemenangan dan kejayaan. Bila kita bercakap tentang Islam, kita bermuhasabah. Saya semalam mendapat beberapa pendapat dan pandangan melalui bloggers, Twitter dan sebagainya, yang cuba membezakan antara Perhimpunan Agung UMNO dengan Muktamar PAS baru-baru ini. Kata mereka, Perhimpunan Agung UMNO banyak berbicara dan bersifat menyerang PAS, menyerang Pakatan Rakyat, menyerang DAP. Sedang Muktamar PAS banyak berbincang isu-isu dalaman dan hala tuju parti. Jawapan saya kepada mereka dalam keadaan saya bermuhasabah. Jawapan saya kepada mereka, selama ini, selama puluhan tahun ini, kalian menyerang kami dengan pelbagai perkataan. Kalian menyerang kami dengan perkataan zalim yang masih subjektif pengertiannya. Kalian menyerang kami dengan perkataan makan duit rakyat. Kalian menyerang kami dengan perkataan korupsi. Kalian menyerang kami dengan perkataan kroni. Kalian menyerang kami dengan perkataan rasuah. Kami berdiri di sini berbincang, cuba untuk menjawab, cuba untuk memberi penjelasan kepada rakyat, untuk memastikan liputan ini disebarkan secara meluas.